sayap dia ada berapa banyak, berapa besar Jibril ni, dia berdiri daripada mana ke mana. Nabi biasa tengok Jibril dalam rupa asal, jelmaan rupa asal dia macam tu. Tapi orang lain Allah hijab, tak nampak. Tapi malaikat boleh merupa dalam rupa lain daripada rupa asal. Dia boleh merupa dalam rupa manusia. Betul tak betul? Betul. Mana tahu kata betul? Pasal Quran cerita dan hadis cerita. Tentu pernah dengar tak cerita hadis Nabi SAW duduk dengan sahabat. Tiba-tiba dia kata, "Idh tala'a alaina rajul syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi sya'r, la yura alaihi atharus safar, la ya'rifuhu minna ahadun." Nabi tengah duduk, sahabat duduk ada ni, Nabi tengah duduk mengajar, duduk bagi kuliah, mai satu stranger, satu orang siapa pun tak kenal, dia masuk mai geduk dia jalan, dia mai duduk, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia masuk mai, semua orang duk tengok siapa dia ni, mai dia mai duduk depan Nabi, dia pelaga lutut dia dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar riwayat hadis ni. Sayyidina Umar kata apa? Dia ni laki-laki ni syadidu bayadhi thiyab, pakai baju ni putih melepak. Baju yang dia pakai ni putih melepak, tak ada orang ada baju yang seputih itu. Syadidu sawadi sya'r, rambut ni hitam berkilat. Ni hak masuk main ni. La yura alaihi atharus safar, tak nampak kata dia ni mai daripada musafir yang jauh. Nampak dia macam orang kot ni, steady, baju putih bersih, tak nampak debu-debu padang pasir, rambut pun elok, sikat rapi, hitam berkilat, tak nampak macam dia mai daripada satu perjalanan jauh. Tapi la ya'rifuhu minna ahad, seorang pun hak ada ni tak kenal dia. Hadis ni tuan-tuan bisa dengar kan? Hadis ni sangat popular, hadis Jibril dia panggil. Dia pelaga lutut dia dengan lutut Nabi, dia kata, "Ya Muhammad," cakap dengan suara yang jelas, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Muhammad, habaq dekat aku, Islam tu apa? Nabi sebut Islam itu ialah mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, 5 rukun Islam. Habis itu dia kata, "Sadaqta." Dia kata, "Engkau betul." Dia kata, haru dia kata ni. Ni siapa? Dia mai tanya Nabi.